Okey, kepada kawan-kawan yang nak barang baik tapi tak ada duit macam aku, kabel ni betul aku cakap. Korang tengok sendiri, gaya dia memang ada gaya premium, gaya berkualiti. Aku dah pakai dah 2-3, so memang memuaskan sangat lah. Korang boleh tengok jenis ni. Beli kabel untuk charge phone, kalau yang murah sangat cepat sangat rosak. Tapi bila tanya orang kedai nak yang berkualiti, harga mantul bapak dia. Esager ke macam mana nak sebutnya nama dia, tapi tak kisahlah. So yang macam mana aku ambil sekarang ni adalah daripada Type C ke Type C, tetapi taklah rentung mana kan, boleh bayar. Material barang dia pula, aku payahlah nak cakap dengan kau sebab kau dalam tu. Bagi mereka yang boleh pegang material ni daripada depan, tak rasa murah. And the best part about model yang aku tengah review ni, of course lah dia fast charging. Tapi selalu kita menjadi tanya-tanya berapa watt yang masuk dekat phone kan. Macam ni aku dah cocok daripada power bank pergi ke phone. Contoh ada slack sikit phone ni sudah full, tapi korang boleh tengok sendiri. Dia ada tulis kat situ 5 watt tengah charging. Dan kelebihan dia punya meter dia tu bukannya menghadap luar, dia menghadap bawah. Jadi bagi mereka yang nak main game sambil charge, boleh pegang tanpa ada rasa gangguan yang berlebih-lebihan. Itu pendapat dan teori aku lah. Engkau orang rasa macam mana, aku tak tahulah. Jangan lupa geng, like, follow, share dan juga komen.